tak boleh nak beli jersey home atau away, Lukas boleh beli baju original daripada JDT Direct sendiri. Or if you're smart, you can beli yang season lepas punya jersey pun ada juga. Jom kita tengok yang jersey yang lepas-lepas punya. Macam ni kan, RM80, 120 for 2. This is a steal. Tak apalah season lepas pun. Janji korang beli yang original. This is great. Nah, ini keramat ni. Dia jersey yang tahun kita layak ke AFC Champions League Elite. Masa tu belum ada Elite lagi. Round of 16. Ni. Kalau korang suka stand out, this highlighter neon colour is also fine. It's really lovely. I love yang colour macam ni terang. Sedang nak jumpa orang. Macam ni. Tapi ini hanya ada dekat JDT Direct Megastore sahaja. So korang-korang nak pesan kat kawan-kawan ataupun korang sendiri, turunlah ke Johor. Jom kita beli jersey JDT kat sini. Macam ni pun okey guys. Yang penting korang beli yang original guys. Beli jersey yang original daripada JDT Direct Megastore ataupun JDT Direct Store yang ada dekat Topan ataupun pegedar-pegedar rasmi barangan JDT. Macam contoh yang ini ni. Kan cantik ni. Wow, macam France. Harga? Dah mampu milik dah guys. Cup RM79 is too much for me. Okay, I got you 69. Lepas tu korang nak apa lagi? Ada 39. Yes, apa korang nak? Apa lagi korang nak? Yang original ada di sini.